Hai, selamat datang. Hari ini, jom kita selami satu topik yang sangat menarik, iaitu sistem pemerintahan Malaysia. Ia satu sistem yang unik tahu sebab ia menggabungkan tradisi beraja yang dah wujud beratus-ratus tahun dengan amalan demokrasi moden. Jadi, persoalan utamanya, macam mana institusi warisan macam monarki ni boleh wujud sekali dengan sistem demokrasi yang bagi kuasa pada rakyat? Nampak macam bercanggah kan? Tapi adakah ia sebenarnya satu gabungan yang bijak? Untuk faham sistem kita ni, cuba bayangkan ia macam sebuah enjin hybrid. Dia ada dua sumber kuasa yang berbeza. Satu, komponen tradisional yang kita warisi dan satu lagi, komponen moden yang dipilih oleh rakyat. Dua-dua ni bekerjasama untuk gerakkan negara. Jom kita bedah siasat macam mana enjin ni berfungsi. Okey, jadi dari mana datangnya sistem ni? Penting untuk kita faham, benda ni bukan dicipta dalam satu malam. Sebaliknya, ia adalah hasil evolusi sejarah negara kita yang kemudiannya disesuaikan untuk zaman moden. Asas kepada semua ni ialah konsep raja berperlembagaan. Senang cerita, ia bermaksud raja masih ketua negara, tapi kuasa baginda dah tak mutlak. Sebaliknya, kuasa tu ditetapkan dan dihadkan oleh perlembagaan. Ini satu perubahan yang sangat besar di mana undang-undang tertinggi negara jadi panduan utama, bukan lagi titah seorang pemerintah semata-mata. Kalau kita nak faham hari ini, kita kena toleh ke belakang sekejap. Tradisi ni sebenarnya berakar umbi dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Masa tu, raja memang pemerintah mutlak. Tapi, bila kita merdeka, satu penyesuaian besar berlaku. Sistem beraja ni diteruskan tapi dengan peranan baru, sebagai tonggak kestabilan dan simbol perpaduan, yang dipuncaki oleh satu jawatan unik, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Sekarang, jom kita periksa komponen pertama enjin hibrid kita ni, iaitu peranan institusi beraja dalam kerangka perlembagaan moden. Apa sebenarnya fungsi mereka hari ni kan? Institusi ni tak statik tau. Ia sentiasa berkembang ikut zaman. Mula-mula dulu namanya Durba pada tahun 1897. Platform untuk Raja-Raja Melayu berbincang dengan British. Kemudian, ia berevolusi jadi Majlis Sultan-Sultan masa Malayan Union. Dan akhirnya, pada tahun 1948, ia dimaktubkan secara rasmi sebagai Majlis Raja-Raja. Satu badan yang peranannya kekal sangat relevan sampai hari ini. Jadi, apa peranan utama Majlis Raja-Raja hari ini? Tanggungjawab mereka ni berat. Bukan setakat memilih Yang di-Pertuan Agong, tetapi mereka juga memberi nasihat dalam pelantikan jawatan-jawatan penting negara, macam Ketua Hakim Negara. Malah, sebarang pindaan perlembagaan yang melibatkan perkara sensitif pun memerlukan persetujuan mereka. Nah, di puncak institusi beraja ni sudah tentulah Yang di-Pertuan Agong yang berkhidmat sebagai Ketua Utama Negara. Apa yang buat kedudukan ni sangat unik di dunia ialah sistem penggiliran dalam kalangan 9 Raja-Raja Melayu. Di sinilah kita nampak peranan Agong yang sangat istimewa sebab ia merentasi ketiga-tiga cabang kerajaan. Dalam eksekutif, baginda melantik Perdana Menteri. Dalam perundangan, semua undang-undang perlukan perkenan baginda. Dan dalam kehakiman pula, baginda melantik hakim-hakim utama. Ini tunjukkan kedudukan baginda ni macam payung yang melindungi semua, melangkaui politik harian dan memastikan setiap cabang kerajaan berjalan lancar. Baiklah, kita dah tengok komponen tradisional. Sekarang, jom kita beralih pula pada komponen moden enjin hybrid kita, iaitu jentera demokrasi yang meletakkan kuasa sebenar di tangan rakyat. Asas kepada komponen ni ialah demokrasi berparlimen. Secara ringkasnya, inilah sistem di mana kita sebagai rakyat memilih wakil kita melalui pilihan raya. Wakil-wakil yang kita pilih ni akan bersidang di parlimen untuk membuat undang-undang dan membentuk kerajaan bagi pihak kita. Jantung kepada mana-mana sistem demokrasi ialah pengasingan kuasa. Tujuannya untuk elak kuasa tertumpu pada satu pihak sahaja. Jadi, kuasa kerajaan dibahagikan kepada 3. Badan perundangan yang buat undang-undang, badan eksekutif yang mentadbir dan badan kehakiman yang mengadili. Yang menariknya, struktur ini bukan saja di peringkat persekutuan, tapi juga di setiap negeri. Satu lagi tiang seri demokrasi ialah jaminan kebebasan asasi, macam kebebasan bersuara dan berhimpun. Cuma, ada satu perkara penting yang kita kena ingat. Kebebasan ni tak mutlak.
ia tertakluk pada undang-undang yang Parlimen gubal demi menjaga ketenteraman awam dan keselamatan negara. Dan inilah keseimbangan yang sentiasa jadi perdebatan. Dekat mana kita nak letak garisan antara kebebasan individu dengan keselamatan masyarakat? Jadi, kita dah tengok kedua-dua komponen enjin kita. Sekarang, persoalannya, apa yang buat gabungan ni begitu unik dan istimewa khususnya di Malaysia? Ada 3 ciri utama yang betul-betul menonjol. Pertama, dah tentulah gabungan unsur tradisional dan moden. Kedua, kewujudan kuasa budi bicara raja yang bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang. Dan ketiga, budaya kerjasama politik dan tolak ansur yang lahir daripada realiti masyarakat kita yang majmuk. Okey, sekarang kita sampai ke satu konsep yang sangat penting, kuasa budi bicara raja. Ini adalah kuasa simpanan YBPA yang boleh digunakan tanpa perlu nasihat Perdana Menteri. Contohnya, bayangkan situasi lepas pilihan raya, tak ada satu pun parti politik menang majoriti. Di sinilah budi bicara agung memainkan peranan yang amat kritikal untuk melantik seorang Perdana Menteri. Begitu juga, baginda boleh menolak permintaan untuk membubarkan parlimen. Ini bukan kuasa simbolik semata-mata tau. Ia adalah injap keselamatan dalam sistem kita. Dan gabungan ini bukan sekadar tentang struktur politik. Ia dah tersemat dalam jiwa kebangsaan kita. Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, sentiasa mengingatkan kita bahawa institusi beraja adalah lambang perpaduan yang melangkaui perbezaan politik dan perlu dihormati oleh semua warga negara. Jadi, kita dah lihat macam mana enjin hybrid pemerintahan Malaysia berfungsi, menggabungkan kestabilan tradisi dengan dinamisme demokrasi. Persoalan yang tinggal untuk kita renungkan bersama ialah bagaimanakah sistem yang unik ini akan terus menyesuaikan diri dan berkembang untuk menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang. Fikir-fikirkan.